Korang selalu pakai kasut salah saiz. Kenapa jadi macam tu? Sebelum saya kongsikan kenapa korang punya kasut ni boleh salah saiz, korang kena follow kita dulu, gang. So, gang, jom. Sebenarnya ada beberapa faktor menyebabkan situasi ini berlaku. Untuk pemilihan saiz kasut, sebenarnya lain-lain brand adalah lain-lain sizing. Tidak semestinya kalau korang pernah pakai brand Adidas, brand Nike, dia sama dengan brand-brand yang lain. Faktor yang kedua pula adalah fikir ambil saiz besar boleh pakai lama. Sebenarnya kaki tidak mengembang seperti kita punya badan. Sizing kaki untuk membesar dia mengambil masa yang lama. Jadi tidak valid kalau korang ingat pakai kasut saiz besar boleh pakai lama. Faktor yang terakhir pula adalah korang salah pilih insole. Insole yang tebal mampu membuatkan kasut itu rasa padat. Sebab itulah korang fikir saiz dah kena. Rupa-rupanya saiz lain, gang. Jadi antara solution yang terbaik untuk korang selesaikan masalah ni adalah sebelum korang pergi try mana-mana kasut ataupun buat pembelian untuk mana-mana kasut, make sure korang tahu sizing kaki korang dalam cm. Bila korang dah tahu sizing kaki korang yang sebenar, masalah ni mesti boleh settle, gang. Agak-agak korang pernah tak ada masalah salah pilih saiz ni? Cuba korang komen. Jadi yang mana-mana berminat untuk dapatkan kasut yang berada di SMT Sport ni, boleh datang secara terus ke SMT Sport ataupun beli secara online.